Patient ramai juga yang datang, doktor saya rasa saya kena gonoria, saya tak nak test lah, saya nak ambil injection je, boleh tak? Tak boleh dik. Hai, Assalamualaikum, bertemu lagi kita dalam TikTok di Klinik Easy. Okey, dalam banyak-banyak STD, antara yang paling common adalah gonoria. Okay, kebanyakan patient datang dengan masalah kencing sakit, kencing bernanah. Ini adalah sangat common. Salah satu faktor yang menyebabkan berlakunya simptom seperti ini adalah jangkitan gonoria. Jangkitan gonoria ni sebelum kita buat rawatan, kita mesti buat ujian pengesahan terlebih dahulu. Sebab kita tak boleh main belasah tembak, belasah trip dengan ubat-ubat antibiotik sahaja. Sebab gonoria ni adalah satu jenis jangkitan bakteria yang berlaku banyak resistant. Maknanya kita bagi antibiotik, macam-macam antibiotik, dia dah jadi resistant, kuat. Jadi bila kita bagi antibiotik yang betul pun nanti dia dah tak jalan dah. So that's why sangat penting untuk patient datang, dapatkan pemeriksaan, dapatkan pengesahan dulu sebelum kita buat rawatan. Patient ramai juga yang datang, doktor saya rasa saya kena gonoria, saya tak nak test lah, saya nak ambil injection je, boleh tak? Tak boleh dik, kena test dulu. Kena make sure anda betul-betul gonoria. Kalau bukan gonoria macam mana? Kan? Jadi make sure datang, test, confirm, kita bagi ubat.